Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Azman. Sekarang saya ingin mempersembahkan produk pasukan kami yang bertajuk Pangkalan Data untuk mengakses bahan panduan mengurus rekod dan arkib digital UiTM versi 2. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, rekod dan arkib adalah sebarang media yang menyimpan maklumat. Contohnya seperti surat, fail, laporan memo, poster dan sebagainya. Rekod dan arkib perlu diurus dengan terbaik kerana ia boleh menjadi sumber rujukan dan sumber bukti di setiap organisasi kita. Permasalahan, UiTM banyak menerbitkan bahan-bahan panduan berbentuk digital berkaitan pengurusan rekod dan arkib. Malangnya, bahan-bahan tersebut sedang berada di pelbagai lokasi di media sosial seperti di website, YouTube dan Facebook. Oleh itu, situasi ini telah menyebabkan kekitangan UiTM sukar mengakses bahan-bahan tersebut. Penyelesaian, pasukan kami telah membuat kajian dan telah berjaya mencipta satu produk yang dijangka boleh menyelesaikan permasalahan tadi, iaitu produk yang bernama Pangkalan Data untuk mengakses bahan panduan mengurus rekod dan arkib digital UiTM versi 2. Keunikan pangkalan data ini ialah ia menggunakan fail PDF yang percuma sahaja. Fungsinya ialah menyimpan secara setempat dan sistematik pautan-pautan ataupun links kepada bahan-bahan panduan pengurusan rekod dan arkib digital UiTM yang sedang berada di pelbagai lokasi media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah contoh muka surat pertama pangkalan data tersebut. Ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah muka surat kedua pangkalan data tersebut yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat maklumat-maklumat di dalamnya seperti tajuk bahan panduan, link-link yang boleh kekitangan klik untuk mengakses bahan-bahan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah contoh bahan panduan mengurus rekod yang berada di YouTube dan berjaya diakses oleh pengguna dengan menggunakan pangkalan data tersebut. Antara keistimewaan pangkalan data tersebut ialah kita boleh letakkan di dalam pelbagai peranti pengguna seperti dalam telefon bimbit, komputer dan sebagainya. Ia amat mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya seperti dalam gambar ini, pangkalan data tersebut yang berbentuk PDF diletakkan dalam grup-grup aplikasi WhatsApp kekitangan UiTM. Oleh itu, sekiranya kekitangan UiTM ingin mengakses bahan-bahan panduan tersebut, beliau hanya perlu membuka PDF tersebut dan mengakses bahan-bahan panduan tersebut. Dan bahan-bahan kandungan pangkalan data tersebut sesa dikemas kini oleh pentadbir iaitu kami, dan pangkalan data tersebut akan dikongsi oleh pentadbir kepada pengguna-pengguna di media sosial seperti di WhatsApp, Instagram dan email. Kelebihan pangkalan data tersebut ialah ia sedang digunakan oleh kekitangan UiTM terutamanya di kampus Rembau dan ianya percuma dan mudah digunakan. Ini adalah maklum balas positif daripada pengguna pangkalan data tersebut yang menyuarakan rasa puas hati mereka di grup WhatsApp kampus kami, iaitu kampus UiTM Rembau. Ini pun sama. Keunikan berdasarkan carian kami di Google, produk kami ini adalah merupakan ciptaan yang pertama dan belum lagi dicipta oleh mana-mana pihak di dunia ini. Dan sekarang sedang dalam peringkat memohon hak cipta dengan MyIPO. Potensi, insyaAllah, ia berpotensi dipertingkatkan untuk dijadikan flipbook, mobile app dan sebagainya. Dan kesimpulannya, produk ini didapati sangat membantu kekitangan UiTM terutamanya di kampus Rembau mengakses dengan cepat, mudah dan murah bahan-bahan panduan digital berkaitan dengan pengurusan rekod dan arkib yang sedang berada di pelbagai media sosial, dan insyaAllah pangkalan data ini juga berpotensi dikomersialkan di agensi kerajaan dan lain-lain agensi di Malaysia, insyaAllah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.